Okay, ni daripada abang kepada adik lah Wahai adik-adikku yang baru masuk ruang pekerjaan, yang baru masuk dunia pekerjaan, yang baru nak faham. Dulu belajar tak menang apa-apa pun dapat hadiah, sentiasa dipuji. Kerja tak siap kau boleh tiru, tak ada isu. Kalau kau nak ponting, kau ponting. Malangnya adik-adik, waktu kerja dah tak dapat macam tu adik-adik. Dunia realiti ni keras. Bila dah masuk dunia pekerjaan, ada hierarki dekat dalam pekerjaan tu. Ada bos yang perlu kau patuhi, ada orang senior yang kau perlu dengar, ada benda yang kau kena belajar. Tak boleh mengharap kau orang suap, faham tak? Dan kau nak orang respect kau kena bermula dengan kau respect orang. Ini kau masuk, kau expect semua orang suap kau, lepas tu orang puji kau berajuk, efisiensi, kemudian resign. Tak kena dia. So bila masuk bekerja, jadi seorang yang memang excited, enthusiast nak belajar. Dan kalau kau rasa tempat tu memang teruk sangat dan kau tukar kerja, lepas tu tempat tu teruk juga, lepas tu kau tukar lagi tempat kerja, tempat tu kau rasa teruk juga, sebenarnya bukan tempat tu teruk, kau yang teruk. Belajar betul-betul, improve diri kau, naikkan value, dan insyaAllah hidup kau pasti bermakna, orang akan appreciate kau. Okay, belajar satu, tulis kat komen apa yang kau belajar.